Dik, kau tahu Dik, kes yang dia ada simpanan RM500 tu? Tahu? Jom kita gosip Dik cerita tu. Tapi kita bukan nak cerita tu. Sebenarnya dengan RM500 Dik boleh beli macam-macam. Kawan memang tak boleh lah Dik, tak lepas. Tapi kita beli kat Lindo Cookies dia lepas. Jom Dik, kita shopping kat dalam Dik. Dik, aku dah kata dengan kau Dik, dengan RM500 memang tak boleh kahwin. Tapi boleh beli biskut-biskut ni Dik. Macam-macam biskut ada Dik. Tak ada yang paling sedap Dik. Kau tak pernah cuba kan? Kak Ain dah ada, kat rumah Kak Ain masih ada lagi. Tapi ni nak belilah buat stok. Jauh kita datang-datang ni memang sebenarnya nak beli tak nenas je. Cair di mulut Dik, dia betul-betul melting. Yang bestnya dia masak fresh from oven setiap hari. Dekat mana ni? Taman Cepaka. Medan Selera Taman Cepaka, Johor Bahru. Bukan Melaka, Johor. Orang JB tak kenal ke Lindo's Cookies? Orang Singaporean banyak tau shopping dekat sini. Kau tengok, dia memang handmade. Korang kan kata handmade ke buatan? Ni homemade, handmade, made with love. Dia tak dia ataupun biskut-biskut ni pakai lepap. Golden Chin punya adik-beradik. Kalau dia punya makmur kan, pakai pure QBB. Lepas tu dalam dia kan ada peanut, lepas tu ada peanut butter. Aku tak sabar nak cuba. Ya je sedap. Kadang-kadang dia orang ni acak-acak mak enon je. Tapi kita cuba dulu. Tak, dia memang aku tahu sedap dia. Dik, bukan setakat isu RM500 je Dik. Isu dia baling-baling barang. Laki dia ngamuk Dik kat shopping mall. Sebab kata bini dia beli belanja lebih-lebih. Kau rasa Abang Black marah tak kalau Kak Ain beli ni? Tak kan? Abang Black bukan jenis marah kan? InsyaAllah tak. Banyak ke Dik? Tapi jangan risaulah Dik. Abang Black kau bukan jenis baling-baling barang. Dia makan je nanti Kalau sikit nanti tak puas lah, kita tak berbaloi. Kalau korang nak beli biskut yang fresh dibuat setiap hari, tak payah tunggu hari raya, datang je dekat sini. Orang masih kata tak nampak di kedai ni, tak nampak. Baru buka ke? Kedai ni dah lama buka. Nokia. Tak tahu. Kek boy Lily ni punya ada kat sini Yang bestnya kedai ni ada tester. JBCC Komta. 10 pagi 10 malam buka setiap hari. Lepas tu dekat Medan Selera Taman Cepaka JB ni tutup hari Selasa je. Kau datang le. Dua orang asyik kata kedai ni tak nampak je. Kau bacakan doa sikit. Jumping sikit. Bukan ingat kedai aku je orang tak nampak. Kedai akak ni pun orang tak nampak. Aku dah sampai bersila dulu kat sini. Sedap nak mampus biskut raya akak ni. Sedap nak mampus. Korang tak payah tunggu hari raya. Beli Lindo's Cookies. Sedap weh. Aku jarang nak puji biskut raya, tapi biskut raya akak ni memang sedap. Memang rasa premium, memang sedap. Maka ingredient yang sangat mahal. Siapa yang nak biskut raya, suka makan biskut raya, nak makan biskut raya setiap hari, datang je, cari je Lindo's Cookies.